Kesultanan Selangor pada abad ke-16 merupakan sebahagian daripada wilayah naungan KJR. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Pada teti itu, Daeng Celak merupakan keturunan Bugis menjadi Yang di-Pertuan Muda KJR. Raja Lumu atau putera Daeng Celak telah menghadap Sultan Perak Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Sultan Mahmud Shah telah menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor, dianugerahkan Nobat dan Cap Mohor. Pada 1766, Raja Lumu mengasaskan Selangor dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Baginda mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Keturunan Sultan Salihuddin Shah mewarisi takhta Selangor hingga hari ini. Sultan Alauddin Sulaiman Shah 1898 hingga 1938 merupakan Sultan Selangor yang masyhur. Antara sumbangan baginda ialah bina jalan raya, landasan kereta api, pembinaan rumah dan kedai meningkat di Kuala Lumpur dan Kelang. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang sempena genap 40 tahun pemerintahan.